Program Baik Pulih Musola An-Nur merupakan inisiatif program yang dianjurkan oleh Petugas Sukarelawan Misi 7 untuk menaik taraf kemudahan fizikal musola ini dengan kerjasama menyeluruh antara masyarakat dan juga badan korporat. Terletak di Sungai Lui, Hulu Langat, Musola An-Nur terus berfungsi sebagai pusat ibadah dan aktiviti komuniti setempat. Kemudahan ini digunakan oleh penduduk sepanjang tahun, terutamanya pada bulan Ramadan. Hasil penilaian di lapangan, beberapa komponen utama telah dikenal pasti untuk dinaik taraf untuk musola ini. Antaranya ialah pembinaan pagar keselamatan, penggantian lantai kayu kepada lantai konkrit, pembaikan sistem elektrik, pembesaran tandas wanita, pemasangan tangki air baru, penggantian pintu utama, pembaikan laluan ke ruangan solat wanita serta kerja-kerja kawalan anak-anak. Keseluruhan projek akan dilaksanakan secara berfasa mengikut keutamaan dan perancangan yang telah ditetapkan. Program ini mengamalkan pendekatan yang telus bermula daripada penilaian tapak, penyediaan sebut harga, pelaksanaan kutipan dana, pemantauan kerja kontraktor sehingga penyediaan laporan akhir projek. Setiap peringkat akan dipantau bagi memastikan dana disalurkan kepada skop kerja yang telah dikenal pasti. Bagi organisasi dan syarikat korporat, program ini turut memberi peluang kerjasama melalui inisiatif tanggungjawab sosial korporat atau CSR. Antara bentuk kerjasama yang ditawarkan ialah menjadikan Musola An-Nur sebagai seorang angkat sekaligus menyediakan platform kepada syarikat untuk melaksanakan program komuniti dan penyaluran sumbangan secara berterusan ataupun berkala. Petugas Sukarelawan Misi 7 mengalu-alukan penyertaan bersama-sama masyarakat, individu, korporat untuk kita sama-sama menjayakan program Baik Pulih Musola An-Nur. Bersama kita memperkukuhkan kemudahan komuniti untuk manfaat yang berpanjangan.